A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sampai pada muka surat 27 bab haji. Sebelum ni kita dah cerita bab zakat. Okey, bab haji. InsyaAllah kita cuba muka surat pertama ni 27 bab haji. Wa amal hajju, dan adapun haji itu, wa huwa khamisu minal arkanil Islam, iaitu haji itu adalah dari rukun Islam yang kelima, arkan Islam. Wa huwa fardun, dan haji itu fardu, wajib, ala kulli muslimin mukallaf, atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Kita sebut mukallaf ni, maksudnya orang yang tidak mukallaf, selagi mana dia tidak mukallaf, selagi itu dia tak wajib buat ibadat, apa juga ibadat, sembahyang ke apa ke, termasuklah haji. Kalau kita tengok makna mukallaf ni maksudnya yang diberati. Diberati maksudnya yang dipertanggungjawabkan, diberati semua hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak yang 5 tu lah: wajib, haram, makruh, sunat, harus. Bila mukallaf saja maksud dia diberati dengan segala hukum-hukum, perintah-perintah tu kan. Apa yang Allah perintah dia wajib buat, apa yang Allah larang dia wajib tinggal. Jadi tertakluk mukallaf tu, orang-orang yang dah mukallaf, lelaki perempuan tu, tertakluk dengan hukum hakam. Maksudnya tertakluk dengan ada perintah wajib dia buat, ada perintah haram dia jangan buat. Sunat ni perintah juga, tapi tak sampai pada peringkat mandatory, kena buat, wajib kena buat, tak, perintah juga. Makruh macam makruh pun larangan juga, tapi tak sampai peringkat mandatory, kena tinggal. Lepas tu harus ni nak buat pun boleh, tak buat pun boleh, tak, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Harus. Tapi kalau silap gaya, dia jadi dosa juga. Kalau betul gaya, dia jadi pahala juga, dengan niat kebaikan dapat pahala, niat burukan jadi dosa. Jadi erti mukallaf tu orang ataupun seseorang yang dibebankan atau diberatkan, dipertanggungjawabkan oleh syarak. Disebut syarak ni Allah dan Rasul lah, untuk melaksanakan hukum hakam Islam seperti solat, puasa, dan zakat, haji, dan bertaati segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Okey, itu mukallaf. Orang yang wajib haji ni iaitu Islam, dan kemudian dia mukallaf. Mukallaf maksudnya bila disebut mukallaf ni, orang yang akil, orang yang dah berakal sampai umur baligh kan. Akil baligh, lepas tu dia sampai seruan dakwah pada dia. Sampai seruan dakwah pada dia, maksudnya dia bukan duduk dalam hutan-hutan yang tak pernah, keturunan dia pun tak pernah ada Islam, tak pernah sampai dia, tak pernah dengar tentang Islam pun, dia tak tahu pasal Islam. Dia tak sampai seruan dakwah pada dia, jadi dia kira tak mukallaf. Dia mati dalam keadaan dia umur dah besar, walaupun dah tua, tak pernah dengar pasal Islam. Tak ada orang datang, jabatan agama datang pada dia pun, dia tak pernah dengar pasal Islam langsung. Seumur hidup dia tak pernah. Jadi orang macam tu dikira mati dalam keadaan tak berdosa. Dia tak. Lepas tu juga panca indera dia tu, panca indera maksudnya dari segi pendengaran dia, mata, dia biasa pendengaran dengan mata. Pendengaran sebab situ masuk ilmu dan dapat. Kalau dia pekak tapi mata dia masih boleh melihat, dia masih boleh lagi dikira mukallaf, sebab ilmu orang boleh bagi isyarat pada dia lagi. Tapi kalau dia pekak, dia buta, nak bagi isyarat tu, nak sampaikan ilmu dia tak boleh, dikira tak mukallaf. Itu kalau daripada kecil lah, maksud daripada sebelum akil balik lagi. Tapi kalau dia dah dewasa, aksiden ke apa ke, itu lain, itu masih kira mukallaf lagi, masih dikira lagi. Islam mukallaf
al-hurin, orang yang merdeka, bukan orang yang bukan hamba lah. Wa kadzal umrah, begitu juga umrah, hukum sama dengan haji. Wajib sekali. Haji ni wajib sekali, yang lebih itu sunat. Umrah pun sama. Cuma wajib umrah ni dia tak seperti mana wajib haji termasuk dalam rukun Islam tu, tak wajib dia. Hukum wajib, tapi bukan maksudnya haji yang termasuk dalam rukun Islam tu, tak. Okey. Fil umri marrah, sekali seumur hidup, wajib seumur hidup. Haji ke ataupun umrah. Bisyartil istita'ah, maksud dengan syarat kemampuan. Wa hiya ay yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi. Maksudnya sekira-kira disebut sini, sekira-kira memiliki ataupun maksudnya dia ada perbelanjaan hajat dia, sama ada nak pergi ke pergi balik tu ada belanja dia, kan. Cukup lah dia punya keperluan perbelanjaan pergi dan balik. Lepas tu dalam safar dia tu, dalam perjalanan pergi balik tu, ila haji zahaban wa iyaba, sama ada pergi dan juga balik lah, kan. Wa nafaqata man tazamhu nafaqatuhu, dan juga belanja kita tinggalkan kepada orang yang kita tinggal dah bawah, orang yang di bawah tanggungan kita tu, kita dah tinggal belanja apa semua, sama ada dari segi hutang ke atau belanja mereka selama kita duduk di sana, kita tinggal belanja ila ruju'i, sehingga kita kembali balik. Wa a'malul haji, dan amalan haji tu, dan ataupun kita panggil perbuatan haji tu, salah satu asya, ada 3 macam ni. Yang pertama arkanun, rukun haji. Beza dalam mazhab Syafi'i, kita ada beza ni, rukun haji lain, wa wajibatun, wajib haji lain, wa sunanun, dan sunat haji tu lain. Ada 3. Rukun haji, wajib haji, sunat haji, beza, kan. Okey, kita ambil kat situ lah. Dari segi kemampuan tadi tu, kan, kemampuan yang direngkas dia letak, dia sebut kat sini syarat kemampuan iaitu apabila seseorang itu memiliki segala keperluan perjalanan pergi dan balik untuk menunaikan haji dan atau umrah, dan nafkah orang yang di bawah tanggungan sehingga kepulangan. Takat tu ya. Kemampuan tu banyak lagi lah. Dan kita tengok istita'ah ataupun kemampuan kan, untuk tunaikan haji atau umrah. Bermaksud seseorang itu wajib melaksanakannya apabila mempunyai keupayaan dari segi perkara, maksud wajib menunaikan haji dan umrah tu bila dia mempunyai keupayaan dari segi perkara yang tertentu. Jika tidak cukup syarat-syarat kemampuan ini, maka tidak wajib baginya untuk kerjakan haji dan umrah itu. Jadi syarat-syarat bila sebut kemampuan tu, syarat-syarat dia sama ada haji atau umrah lah. Yang pertama Islam, yang kedua balik, tak wajib kanak-kanak yang maksudnya di bawah umur tu tak wajib. Tapi anda kata kalau dia buat haji atau umrah sah, cuma dia panggil haji dia tu tak sempurna lagi lah, dia panggil haji sunat ataupun umrah sunat. Dia kena ulang balik, besok dia dah balik, dia kena ulang balik lah untuk menyempurna. Tapi ketika tu sah lah, ketika tu dia cuma ulang semula apabila dia dah balik. Jadi umumnya yang biasanya, maksudnya orang tu Islam balik sempurna haji dan umrah dia, kalau kanak-kanak masih tak sempurna. Kemudian berakal dan Okey, yang keempat, istita'ah tadi mampu dari segi kewangan, belanja, dan juga mampu pada fizikal tubuh badan, bukan sekadar dari segi kewangan, bahkan sihat fizikal tubuh badan. Jadi kemampuan dari segi kewangan, belanja dan juga fizikal tubuh badan ni terbahagi juga, maksudnya perincian dia lah dari segi
Kemampuan sebenarnya terletak kat sini lah. Selain daripada syarat utama di Islam, Islam balik berakal tu, yang ni kemampuan sebenarnya kat sini kan. Yang pertama, mampu dari segi harta. Harta itu mestilah ataupun wajib diperoleh secara halal. Pasti pertama halal. Dia bukan main-main jalan ada duit. Dan kan duit kita, harta kita tu daripada sumber-sumber yang haram. Buat penat je buat ibadat. Jadi ada bekalan dan belanja yang mencukupi pergi dan balik, kita sebut dari sebelum lah. Lepas tu menyelesaikan belanja untuk keluarga dan tanggungan yang ditinggalkan, seperti nafkah bulanan, hutang dan lain-lain. Tak wajib kita pergi haji kalau selagi mana kita ada hutang-hutang. Tak wajib haji walaupun kita berduit. Selesaikan hutang, habiskan. Tak jadi mudarat atau masalah pada keluarga dan tanggungan yang kita tinggalkan tu. Anda kata kita pergi haji menyebabkan jadi mudarat, tak kisahlah mudarat dari segi kewangan ke, mudarat dari segi bergaduh ke, dari segi apa juga yang kalau kita tinggal ni mungkin simpulan ahli keluarga kita akan jadi bergaduh ke, ataupun anak kita akan jadi satu ke, isteri akan jadi macam tu ke, tak kisah, umum mudarat. Tak wajib kita pergi haji. Andai kata kita tinggal lah, kalau kita ada mungkin tak jadi, sebab kita boleh jaga dia, boleh pantau dan sebagainya. Ataupun orang yang sakit, kita jaga. Walaupun kita berduit sekalipun, tapi kita kalau kita pergi menyebabkan orang tu jadi dari segi kesihatan dia jadi mudarat lagi, tak wajib kita pergi. Okey, itu dari segi harta kan. Lepas tu mampu juga dari segi jasmani, tubuh badan. Dan jika tak mampu dari segi kesihatan tapi ada harta kan, tak wajib haji juga. Walaupun ada duit tapi tak sihat, tak wajib pergi haji. Tak pergi haji. Tumpukanlah duit tu untuk kesihatan kita. Kita boleh, anda kata kesihatan kita ni tak boleh nak sembuh pun, kita boleh upah orang haji walaupun kita sihat lagi, walaupun kita hidup lagi. Tapi kita tak boleh, kalau kita pergi pun kita tak boleh. Kadang-kadang kita duduk atas kursi roda ke, ataupun kita memang tak boleh, tak mampu nak berjalan, tak sihat badan, kita boleh upah badal haji. Walaupun kita belum biasa kan orang buat pada haji ni orang yang dah meninggal lah. Sihat pun boleh, tapi bukan sihat maksudnya hidup pun boleh, tapi dia tak mampu dari segi kesihatan, memang tak boleh. Tak tahu bila nak sembuh. Kalau boleh sembuh lain, kalau boleh sembuh tak sah. Kalau kita buat pada haji kita malas kan, kita berduit upah orang lah buat haji, kita malas pergi haji, tak boleh, tak sah. Dari segi kesihatan, maksudnya kesihatan kita ni memang tak tahulah kita ni boleh sembuh ke tak tahu bila. Boleh kita badal haji upah orang. Okey, pertama tadi segi harta, lepas tu dari segi jasmani, tubuh badan. Yang ketiga dia mampu dari segi keselamatan perjalanan pergi dan balik kan. Maksudnya perjalanan kita pergi tu, dan perjalanan nanti kita mungkin kita akan jadi dirompak orang, ataupun kapal terbang kita tak boleh nak sampai ke, kenderaan kita tu bahayalah, mungkin ditembak lalu kawasan berperang, mungkin kapal terbang kita akan ditembak, dia dirompak ke, dan macam-macam. Bila kita tahu tu tak wajib kita pergi. Perjalanan pergi dan balik tu aman. Okey, yang keempat tu ini bagi perempuan lah. Bagi perempuan mesti wajib ada mahram. Wajib ada mahram teman, lelaki lelaki mahram dia, adik-beradik dia ke, anak dia ke. Ataupun kalau tak ada mahram, boleh ikut rombongan yang kita boleh percaya dia. Rombongan tu, dalam rombongan tu dia berduduk sekali, mahram kita tak ada, tapi orang yang masuk dalam, maksudnya package tu kita percaya, orang-orang yang ikut sekalipun orang baik-baik apa semua boleh. Kalau itu tak apa, kalau tak ada mahram. Okay. Atau ditemani oleh rakan rombongan yang diyakini dan dipercayai, aman dan terpelihara maruah. Okey, kemampuan tadi. Okey, yang kelima, kemampuan dari segi masa. Hendaklah ada masa yang mencukupi, bukan jenis sibuk kan, buat haji, nak pergi buat haji, buat umrah, tapi ada lagi saya nak kena balik cepat ni, saya kena kalau ada hal-hal lain, bagi habis hal-hal lain dulu. Tak perlu pergi haji umrah dulu kan. Ini
dalam perjalanan nak pergi haji umrah tu dah sibuk dah, saya kena balik cepat ni, saya tak boleh nak habis, macam-macam. Kalau jenis-jenis macam tu jangan. Kita buat haji dan umrah ni biar tenang-tenang, tak ada apa masalah. Kita melapangkan fikiran kita, masa kita untuk buat haji umrah. Macam package haji kan ada yang berapa hari kan. Minimum dia tu berapa hari kan. Dia kalau macam umrah dia tak terikat dengan masa. Umrah ni bila-bila masa boleh buat. Tapi haji dia ada masa dia. Dia bila masuk 8 Zulhijjah tu kan, 8, 9 wukuf, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 tu kan. Yang tu lagi lah tak boleh, kita kena ikut masa dia. Kalau yang umrah tu kan. Umrah pun sama. Kalau kita dah pergi ke, contoh macam umrah sekarang ni, kita boleh pilih tarikh kan. Boleh. Pilih tarikh. Tak ada timbul masalah sibuk. Tapi itulah ada jenis manusia itu ni. Walaupun dia dah fikir tadi dalam perjalanan, saya ni sibuk sana, saya tak tinggal bisnes saya, ada macam tu. Itu bukan buat ibadat nama itu. Dia ada benda. Jadi kalau kau sibuk dengan benda macam tu, lebih kau jangan pergi umrah, jangan pergi. Kau masuk dalam kategori orang yang bukan dalam kemampuan gitu. Duit ada, tapi bila buat ibadat ada je dia punya ni kan. Okey, itu dipanggil apa? Kemampuan. Haji tu ada kategori, ada rukun haji. Bila sebut rukun haji ni, kalau kita tinggalkan rukun-rukun haji ni, haji tu kita kena ulang balik. Haji kita jadi tak sah, bahkan kita kena ulang balik tahun depan sebab dah berlalu kan. Bila sebut wajib haji pula, wajib haji benda yang kalau kita tinggalkan, haji tu sah tapi kena dam. Dam maksud dam ni darah, dam kan? Maksudnya sembelihan, kena sembelih kambing, dam sebagai denda lah. Tapi haji sah. Itu beza wajib dengan rukun. Sunat ni benda yang sunat lah. Benda sunat kalau kita buat ada pahala, kalau kita tinggalkan tak berdosa. Ambil rukun haji tu, bila antara rukun-rukun haji tu ada 6. Ada 6. Yang pertama niat ihram di miqat, di tempat niat miqat. Nanti kita perincikan lagi lah, kita sebut dulu. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni 9 Zulhijjah. Yang ketiga tawaf ifadah. Ifadah kita tulis dulu nanti kan. Ifadah. Nanti kita perinci lagi. Lepas tu yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu berjalan pergi dan balik. Mula di Safa, habis di Marwah. 7 kali. Safa kata ini kata ini Safa ni Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis di Marwah. Safa mula, habis di Marwah. Ada situ. Satu. Dia bukan maksud Safa pergi Marwah, Safa ni patah balik ikir satu kan? Tak, satu pergi, dua balik, 3 pergi, habis gitu. Okey, sa'i. Itu sa'i Safa Marwah. Yang kelima bercukur atau bergunting. Cukur kan, nak gunting boleh. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Itu rukun haji. Maksud tinggal salah satu ni, haji jadi tak sah. Bahkan kalau dia balik ke Malaysia balik lah, anda kata dia masih lagi tak dikira tahalul lagi. Maksud dia masih lagi terikat dengan maksudnya dia tak boleh, ihram dia tu tak boleh buka lagi. Dia masih duduk dalam ihram dan dia terikat dengan pantang-pantang larang ihram tu kan. Nanti kena ikut turutan ni, saya benda-benda ni tertib kan? Ya, tertib. Dia mana kena ikut lah. Ikut turutan. Dia tak boleh tawaf dulu tu wukuf. Tak boleh. Dia kena ikut turutan. Dia memang ikut turutan ni. Lepas sa'i baru kita boleh bercukur, kita halul kan. Nanti kita perinci lah. Ini rukun. Bila sebut rukun haji, tinggal tak sah haji. Itu rukun haji lah. Kalau wajib haji ni apa? Ada 6. Wajib haji kalau tinggal pun masih sah, tapi kena sempurnakan dengan dam, sembelih.
Sembelih di tanah haram lah, di tanah haram sembelih. Okey, ada 6 juga. Yang pertama, niat ihram di miqat, tempat niat ihram. Dia ada tempat-tempat dia, nanti kita perinci. Miqat. Di miqat maksud di tempat tu lah, tempat niat tu, ihram. Untuk ihram tu pula ada dia punya cara-cara nak pakai ihram macam mana. Okey, nombor 2, mabit. Mabit ni bermalam di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Mabit ni bermalam. Mabit. Mabit ni bermalam di Muzdalifah. Muddalifah. Muzdalifah. Kita sebut Muzdalifah. Sebenarnya ejaan dia Muzdalifah. Dan ni zai huruf zai kan. Muzdalifah. Kita bahasa Melayu Muzdalifah. Itu Muzdalifah. Muzdalifah. Bermalam di situ. Nanti kita akan perinci lah. Jadi tempat Muzdalifah ni, tempat dia antara Arafah dan Mina, duduk dia. Iaitu jemaah haji bermalam di Muzdalifah ni selepas wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah, antara Arafah ke Mina. Okey. Tu nombor 2. Nombor 3, mabit bermalam. Tadi mabit di Muzdalifah, ini mabit di Mina. Bermalam di Mina. Itu pada hari-hari tasyrik lah, malam di Mina ni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini hari-hari melontar. Dia bermalam di Mina ni. Dia bermalam di Mina ni untuk melontar tiga jamrah. Tiap-tiap hari 3 jamrah tu. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah ni. Buat 3 tu, melontar tu di 3 hari ni. Pada hari ni 3 hari. Yang kata hari tasyrik tu, Ustaz. Hari tasyrik kita hari raya kat sini. Kita hari 10. 10, 11, 12, 13. Itu tasyrik yang kita bertakbir hari raya sepanjang hari tu. Tapi di sana dia buat kerja haji, dia melontar apa semua. Melontar jamrah. Jadi mereka bermalam tadi di Muzdalifah tu, masa tu dia kutip batu tu, 21 biji batu 21. Sebab nak melontar 3 hari tu, simpan batu, anak-anak batu tu. Okey, ini yang ketiga, mabit di Mina. Okey. Yang keempat, melontar jamrah. Melontar jamrah, 3 jamrah di Mina. Tiap hari sepanjang 3 hari tu. Tapi melontar jamrah ni 3 maksudnya hari pertama tu 11. 3 Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah kan, ataupun Jamratul Kubra dia panggil, Aqabah yang besar. 2 hari ni je wajib haji lah. 11 dan 12. 13 tu dia tak wajib. Tapi andai kata kita duduk sampai 11, 12 lepas tu 13 hari bulan tu pun kita masih duduk siang tu, kita masih ada di Mina kan. Sunat kalau kita nak melontar 13 hari bulan tu, sunat lah. Dia tak jadi wajib. Tapi andai kata kita duduk lagi di Mina sampailah maghrib masuk maghrib 13, dia jadi wajib juga 3 hari. 11, 12, 13 jadi wajib. Okey. Jadi 7 batu lah di Jamratul Ula, 7 batu anak batu. Jamratul Wusta 7 batu. Jamratul Aqabah pun 7 batu. Itu hari pertama. Hari kedua pun sama tak? Di 3 jamrah tu kena lontar. Okey.
Tengok jarak antara orang nak buat haji ni kan, tu kata banyak berjalan, banyak guna tenaga kan. Sebab satu hari pertama ni pun 3 jamrah kita kena melontar. Tengok Jamratul Ula ni, Jamratul yang pertama ni, dia paling jauh daripada Mekah. Dia hampir dengan Muzdalifah tu, dekat dengan Muzdalifah, Jamratul Ula tu. Lepas tu pula jarak daripada Jamratul Ula, kita dah habis melontar 7 anak batu kat situ, kita nak pergi pula Jamratul yang kedua tu, Jamratul Wusta, 150 meter ke depan. 150 meter berjalan kaki. Dah habis Jamratul, dah melontar di Jamratul Wusta tu, nak pergi Jamratul Aqabah tu, 115 meter. Itu kurang berapa jarak? 200 kalau kilometer 0.2 kilometer. Oh, tak sampai 1 kan. Tapi jauh juga kan. Setengah kilometer. Tak sampai. Okey. Yang kelima, menjaga larangan atau pantang larang ihram. Wajib haji lah. Yang keenam, tawaf wida'. Tawaf wida' ni tawaf selamat tinggal. Sebelum kita nak tinggalkan Mekah tu, kita tawaf dulu. Selamat tinggal. Ini sebelum balik ke Ustaz? Sebelum pergi ke Madinah. Kan nak pergi Madinah. Kalau belum pergilah ataupun nak balik ke, tawaful wida'. Tawaf selamat tinggal ni. Tawaf selamat tinggal. Okey. Itu wajib haji lah. Yang sunat haji pula, rukun haji lain, wajib haji lain, sunat haji. Walaupun sunat tapi digalakkan lah. Walaupun banyakkan orang kata sunat saja, tak buat. Inilah pahala nak tengok kita ni, hubungan kita dengan Allah, dengan Rasul tu, hampir tak hampir tengok pada sunat. Kalau orang-orang yang pandang ringan hubungan dia dengan Allah dan Rasul tu, sunat ni dia tinggal sebab sunat je. Pada sunat tu yang menghampir kita kepada Allah. Wajib ni semua orang kena buat. Kau terpaksa ke, kau suka ke tak suka, semua kena buat. Tapi nak tengok kamu keikhlasan kamu pada sunat ni. Anda katalah ibadat-ibadat yang Allah wajib untuk semayang, Allah wajibkan 5 waktu. Kalau Allah tak wajib, kita buat. Kalau kita jenis orang yang sunat saja, sama, kita akan tinggal habis. Kita pandang sudut tu lah kan. Jadi kita buat tu semampu kita. Aku seboleh-bolehnya aku akan jaga sunat ni seperti mana aku jaga fardu. Nak tanam keikhlasan sebab aku nak bina hubungan aku dengan Allah ni. Jadi antara lah banyak sunat ni, antara dia sunat haji ni, mandi sunat ihram sebelum pakai ihram tu. Di miqat tadi kita jalan. Di miqat tadi sebelum kita pakai ihram tu, kita sunat mandi dulu. Biasanya ada tempat mandi dia tu, masjid. Kalau lelaki 2 helai kain putih lah, yang pakai atas dengan pakai bawah. Tak berjahit. Spender pun tak ada pakai. Spender berjahit. Jadi kain semata-mata 2 helai tu, atas tutup badan dengan bawah ni. Okay, itu lelaki. Kalau perempuan ni dia boleh pakai yang berjahit. Dia tak macam lelaki. Yang penting menutup aurat. Menutup aurat ni bila sebut menutup aurat, longgar pakaian dia. Lepas tu longgar maksud tak menampakkan bentuk tubuh. Lepas tu tak nipis, walaupun kadang-kadang longgar tapi nipis, nampak warna kulit pun tak boleh. Tu tak dikatakan menutup aurat. Ataupun satu lagi, pakai menyerupai lelaki pun tak, seluar jin sama. Seluar jin semua menutup menampak bentuk badan. Itu baru dikatakan menutup aurat. Lepas tu tak wajib, perempuan ni tak wajib pakai tudung ke pakai apa. Yang wajib di sini menutup aurat. Menutup aurat mengikut apa yang Allah gariskan, Allah perintahkan. Pakaian tu mesti longgar. Pakai tudung mesti melabuh daripada dada.
Tak nampak bentuk badan, tak nampak warna kulit. Okay. Itu perempuan lah. Kalau perempuan dia bukan macam lelaki, dia apa, kain ihram kan. Mana perempuan dia pakai macam jubah yang ya, betul. Dia tak disyaratkan. Lelaki pakai putih kan. Lelaki putih. Kalau perempuan kena pakai putih tak Ustaz? Tak disebut pula putih. Menutup aurat je. Dia tak disyaratkan pakaian berjahit, tak berjahit kan. Lelaki mesti pakai pakaian tak berjahit. Perempuan boleh pakai. Cuma dia tak boleh tutup muka dengan pakai sarung tangan, tak boleh. Mesti dibuka tangan dengan muka. Lelaki dia tak boleh tutup kepala kan. Okey, perempuan tu je. Yang tadi mandi sunat ihram lah, mandi sebelum pakai ihram tu. Kemudian solat sunat ihram. Solat sunat ni bila kita dah mandi 2 rakaat. Jadi sebelum niat ihram, sebelum kita niat ihram, kita sembahyang dulu sembahyang sunat ihram ni. Selepas kita mandi tu. Dan selepas pakai ihram, maksudnya kita dah mandi, lepas tu kita pakai ihram, belum niat lagi. Mandi, pakai ihram, jangan niat lagi, lepas tu sembahyang sunat ihram ni 2 rakaat. Kemudian lepas sembahyang baru niat ihram, pakai ihram lah. Itu kita akan cerita ni macam mana niat ni. Niat ihram haji dengan ihram umrah lain. Kemudian sunat membaca talbiyah dengan kuat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Talbiyah. Talbiyah panggil. Kuat, secara kuat. Okay, talbiyah ni ya, orang pergi haji orang tahu kan. Sepanjang kita dalam ihram tu lah. Kemudian berdoa dan berzikir di Arafah. Ketika wukuf tu lah, kita wukuf di Arafah ni, wukuf 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, gelincir matahari. Kita bermula waktu wukuf sehinggalah terbenam matahari masuk pada 10 Zulhijjah kan. Wukuf dia banyakkan berdoa-doa mustajab lah kita ke Arafah ni. Kita di sini sunat puasa hari Arafah. Di sana dia wukuf, orang haji dia wukuf duduk di Arafah tu. Masa tu kita nak taubat pada Allah ke, nak menangis ke atas dosa-dosa, minta doa, berzikir pada Allah. Di situlah doa mustajab. Wukuf dia termasuk Jabal Ramah tu, masuk dalam kawasan Arafah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Hawa. Okey, itu semua sunat-sunat lah. Yang kelima, masuk ke Kaabah. Ini kalau dapat lah. Bukan semua orang boleh masuk ke Kaabah ni. Masuk dalam Kaabah. Kalau kita masuk dalam Kaabah, kiblat di mana? Kita duduk di keliling Kaabah, kiblat kita menghadap Kaabah tu lah. Kalau kita duduk dalam, pernah dengar kiblat ke mana? Dia ada tanda tu besar. Pernah dengar kiblat ke mana? Kalau kita masuk dalam Kaabah, kiblat di mana-mana dalam tu. Di mana-mana kita menghadap, itulah kiblat. Kalau dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Dalam situ dia orang tanda lah, tempat Nabi sembahyang lah, ada tanda. Tempat Nabi sembahyang lah. Tapi tak kisah menghadap sana ke, menghadap sini ke apa. Tak ada, tak kisah. Kiblat di mana-mana dalam tu. Okey. Biasanya tetamu VVIP boleh masuk dalam ni, ataupun Raja Saudi ke, ataupun tetamu VIP lah, macam Dr. Mahathir, Tun Mahathir pun semua pernah masuk dalam tu kan. Itu kelebihan sunat lah, sunat, pahala sunat. Kemudian yang keenam, bersedekah dan berbuat baik kepada jemaah lain. Itu antaranya lah, banyak lagi. Jadi apa pun juga kebaikan yang kita buat di sana semua dinilai oleh Allah. Pahala bagi makan binatang ke, bagi makan burung ke, bagi makan kucing ke. Itu saya pernah tengok satu, padahal di Mekah ni, di Mekah Madinah ni, jutaan orang tak pernah putus-putus kan.
Lepas tu orang tengok, tapi ada orang tunjuk video kucing-kucing di sana kurus. Itu yang kita pelik kan. Tapi kebanyakan orang beli makanan burung merpati bagi makan burung kan, banyak. Tapi kucing orang tak bagi makan. Itu pelik kan. Saya tengok orang alam lah. Tapi ramai yang pergi sana, dia buat video, dia tengok kucing-kucing semua kurus. Padahal orang jutaan orang tak putus-putus lah pergi umrah haji kan. Itu kucing kurus. Itu pelik orang alam. Kita sini kucing semua gemuk kan. Alhamdulillah lah. Kalau macam mana kalau segi akal kita, maksudnya kalau ramai mesti ada. Itu kebaikan banyak kita kena buat. Tak semesti bagi makan burung ni, kucing ke apa juga binatang. Okey, itu je. Okey, itu je. Cakap tu. Lelaki memang Nabi sebut dalam hadis, memang tak boleh pakai pakaian berjahit lah. Pakaian berjahit tak boleh. Walaupun khuf maksudnya kasut, dia boleh pakai slipper je lah. Tapi kasut, khuf ni maksudnya kasut kulit yang atas dia kulit tutup, lepas tu dia sampai menutup buka lali. Khuf tu ada nipis ke kan, khuf. Tapi anda kata kalau kita dah tak ada slipper, tak ada nak lain, tak ada slipper, boleh nak pakai khuf ni. Tapi Nabi kata Nabi suruh potong bahagian buka lali ni, potong bagi nampak buka lali. Kalau tak ada lah. Tapi hukum asal memang tak boleh pakai benda-benda. Lelaki boleh pakai itu je, boleh pakai apa, dua helai kain tutup atas tutup bawah, tak ada tak berjahit. Perempuan boleh pakai apa juga, melainkan tutup muka ataupun pakai sarung tangan. Tak boleh. Sejuk pakai sarung tangan tak boleh. Sama ada niqab ke ataupun burqa. Niqab ni tutup mulut nampak mata. Niqab. Kalau burqa ni dia tutup muka semua, tapi boleh nampak, dia boleh macam jarang, macam kain nipis. Tutup tu burqa. Itu je. Kita ambil sikit.